Assalamualaikum. Bersama lagi dengan Abah. Sekarang Abah tengah nak buat persiapan untuk berbuka puasa. Jom kita tengok menu dia. Ayam kampung, gulai ayam kampung. Sekejap. Abah tunjuk sikit. Oh, sedap ayam kampung ni, gulai kampung memang the best, sedap. Ni ayam gulai biasa ni untuk nasi dagang. Oh, sedap Dan sekarang tengah duk goreng tahu bergedil. Okey. Jom kita tengok dia ni. Oh, ni nasi dagang ni. Abang nak ayak ni. Oh, sedap tepi dia. Wow, favorite customer. Tok Mo tu lagi ngoda. Tupak soto. Alhamdulillah. Dan kita ada ni. Kita akan goreng ikan tenggiri sama dengan sambal balado. Sedap ni. Ni kita nak buat sayur goreng mamak. Ni dah siap juga dah ni. Ni acah timun untuk apa? Untuk nasi dagang. Ni bahan-bahan dia ke apa. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan urusan hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih kerana support Abah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.